tips untuk mengetahui sama ada tajuk itu jelas ataupun tidak jelas isunya ialah kita ambil sekeping kertas putih dan kita sebutkan keywords ataupun ideas yang terdapat dalam tajuk tersebut. Contoh, the issues on job satisfaction among government servant. Jadi kita tulis job satisfaction, salah satu idea dia, dan idea kedua ialah government civil servant. Di sini kita melihat bahawa isu cuma ada satu, iaitu satu variable, iaitu job satisfaction. Manakala government servant itu adalah responden yang bakal kita selidiki. Jadi tajuk ini tidak jelas sebab tidak ada predictors ataupun pemboleh ubah yang meramal yang terdapat dalam tajuk itu. Maknanya kita kena cari lagi tajuk yang lebih sesuai. Satu contoh tajuk yang bagus ialah passion, role models, workplace flexibility and job performance. Contohlah ya. Jadi di sini kita ada 4 variable: passion, role model, workplace flexibility dan job performance. Jadi kita ada 4 variable, 3-nya kemungkinan independent dan ada mediator di situ, dan dependent variable-nya ialah job performance. Tajuk ini hampir lengkap. Cumanya konteks di mana ia berlaku itu tidak jelas, tidak ditunjukkan dalam tajuk itu. Selamat mencoba.